Okay, Puan Umairah ready ke? Boleh, Dato' Nisa? Okay, izinkan saya start dulu sementara kita tengok ada lagi yang masuk. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera ucapkan kepada semua. Sebelum kita memulakan sesi pada pagi ini, marilah kita sama-sama buka majlis, buka sesi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okay, amin, amin ya Rabbal Alamin. So, Alhamdulillah, kita dapat juga melaksanakan perkongsian ni. Sebenarnya bagi pihak kami, pihak Fakulti Pengurusan Industri, kita dah lama dah nak buat sesi ni. Cuma kita uh, cadangnya sebelum tarikh permohonan yang HLP yang tahun ni. Tapi kita ada kekangan sedikit, kekangan masa sikit. Jadi kita buat juga pada bulan 4 ini, walaupun mungkin permohonannya dibuka akhir tahun ke, kan, tahun depan ke, tapi dia sebagai orang kata persediaan lah, ya, persediaan untuk tuan-tuan dan perempuan yang ingin memohon hadiah latihan persetuan ini. Jadi untuk makluman semua, sesi pada hari ini kita akan memberi pendedahan tentang tajaan HLP. Adalah beberapa perkara yang boleh di-highlightkan oleh Puan Umairah. Namun perkongsian yang dibawa oleh Puan Umairah ni dia lebih tertumpu kepada HLP di bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Akan tetapi kita tahu mungkin ada peserta ni yang hadir pada hari ini daripada kementerian yang berbeza. Bukan saja daripada di bawah KPT, mungkin ada di bawah KPM ataupun KKM. Saya rasa kebanyakan syarat permohonan itu mungkin hampir sama. Yang berbeza dari segi tarikh pembukaan HLP itu, sistem permohonan tu, itu yang membezakan antara HLP di bawah KPT dan kementerian lain. Kalau boleh saya tengok, pada hari ini kita ada juga dihadiri oleh barisan top management di bawah Graduate Engineering and Technological Business School, GATBS. Jadi sesi perkongsian ini sebenarnya dianjurkan di bawah GATBS, our TVET Business School, yang mana GATBS ini adalah kami punya business school yang baru, diletakkan dahulu di bawah Fakulti Pengurusan Industri. Tak silap saya yang akan join kita pada hari ini adalah Prof. Madya Dr. Muhammad Ashraf, mungkin akan join kemudian. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengajian Siswaza, sekiranya dia ada masa dia akan join. Dr. Noraina Mazrin Safwan, Ketua Jabatan GATBS, our Business School. Prof. Madya Dr. Putri Fazlin Muhammad Tamyiz, dia adalah penyelaras atau ketua penyelaras kepada GATBS. Dr. Huzaimi Abdul Jamil, dia penyelaras kepada Sarjana Pengurusan Projek. Dan saya sendiri, Dr. Khairunisa, merupakan penyelaras program Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA. Jadi saya akan moderate lah sesi pada pagi ini. Dan kita amat bertuah pada hari ini kita dapat ambil masa penceramah jemputan kita Puan Siti Umairah Muhammad Rusli, yang merupakan pelajar MBA kami, dan akan berkongsilah sedikit sebanyak pengalaman beliau berkaitan HLP dan bagaimana beliau memohon HLP ni daripada awal sampai sekarang. Okey, tapi sesi pada hari ini kita buat secara santai je ya Puan. Jadi tanpa melengah masa, saya akan serahkan kepada Puan Umairah untuk sesi perkongsian terlebih dahulu. Kemudian kita buka kepada sesi Q&A, dan pada akhir sesi ini kita ambil sedikit waktulah tuan-tuan dan puan-puan untuk kami terangkan program apa yang kami ada di bawah GATBS ini.
Mungkin ada yang berminat nak mohon di bawah KPS selepas ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Humairah lah untuk berkongsi pengalaman beliau. Silakan Puan. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Saya cuba share skrin saya. Boleh. Okay, boleh nampak Boleh. Puan Bismillahirrahmanirrahim. besarkan Besar sikit sikit. Nak panah tu kan kat bawah. Ini kan? Betul kan? Ke ni? Present boleh. Present Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nisa yang dihormati. Doktor sekalian lah sebenarnya. Kalau ikutkan kat sini kita ada Dr. Putri, kita ada Dr. Nur Aina, Dr. Zaini, dan saya juga boleh nampak ada kawan-kawan classmate saya dekat dalam ni. Serta semua yang menyertai, saya rasa sedikit perkongsian daripada saya lah untuk program HLP Kementerian Pengajian Tinggi lah. Jadi terima kasih kepada Dr. Nisa serta UMPSA untuk peluang yang dah diberikan ni. Sebenarnya kalau ikutkan saya ni bukan orang kata apa, calon yang berjaya lah, fully sukses lah, bukan lagi ni. Saya mungkin boleh cerita dari sudut macam mana proses saya untuk sampai ke semester 2 ni melalui program HLP yang telah diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi lah. Jadi kalau ikutkan mungkin saya boleh beri pengenalan pada diri saya lah. Nama saya Siti Umairah binti Muhammad Rusli. Untuk waktu semasa saya adalah pegawai pendidikan pengajian tinggi ditempatkan di bahagian Kementerian Sumber Manusia KPT. Jadi kalau ikutkan sebelum ni saya memang dah pun berkhidmat di KPT di bawah Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti selama 5 tahun. Dan juga berkhidmat di Kolej Komuniti Pekan. Untuk waktu semasa saya kalau ikutkan ada 4 orang cahaya mata lah. Dan kalau ikutkan gambar ni pun sebenarnya saya ambil di kampung saya lah, di Temerloh, Temerloh Pahang. Jadi untuk pemilihan, untuk latar belakang pendidikan, sebelum ni saya ambil jurusan keusahawanan di Universiti Malaysia Kelantan. Tu pun dah 13 tahun yang lepas lah Dr. Nisa. 13 tahun yang lepas. Jadi pada tahun 2025, Alhamdulillah saya dapat peluang untuk menyambung pengajian saya di peringkat master di UMPSA lah. Jadi kalau ikutkan kenapa saya sambung master ni adalah disebabkan oleh untuk yang pertama peningkatan kerjaya lah, dan mungkin saya boleh katakan cita-cita saya sebelum ni lah. Dan untuk waktu semasa kalau ikutkan sebelum ni saya tak ada makluman yang jelas berkenaan dengan sekiranya kita duduk di bawah agensi kerajaan, sebenarnya kita ada beberapa jalan yang dikhususkan oleh pihak kerajaan, peluang yang diberikan untuk membuat satu peningkatan kerjaya melalui sambung belajar. Mungkin dari segi pembelajaran di peringkat sarjana muda, sarjana dan PhD jugalah. Jadi untuk waktu semasa saya memilih mod khusus, kerja khusus lah, coursework. Dan saya memilih UMPSA simply sebab dia dekat dengan lokasi kediaman saya lah sebenarnya. Dan untuk permohonan HLP ni, Alhamdulillah saya buat permohonan melalui JPPKK sebanyak 1 kali. Dan permohonan tu telah berjaya. Jadi kalau saya ikutkan sejarah a few of saya punya senior, ada juga yang tertandas lah, mungkin dalam 2-3 kali jugalah untuk buat permohonan. Jadi untuk kes saya Alhamdulillah rezeki anak-anak kot. Jadi saya dapatlah melalui interview daripada JPPKK ni sebanyak sekali je. Tu Alhamdulillah, syukurlah sangat.
And then mungkin saya boleh teruskan dengan berkenaan dengan maklumat HLP. Apa yang dimaksudkan dengan HLP sebenarnya? Dia adalah hadiah latihan persekutuan yang mana program penajaan utama oleh JPA disalurkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang menawarkan peluang pengajian tinggi kepada pegawai pengetahuan awam lah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap profesionalism. Kalau untuk kes saya ni adalah di bawah Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti lah. Dan selain daripada itu sebenarnya dia membantu pelajar-pelajar ni untuk lebih fokus kepada pengajian di peringkat sarjana ataupun PhD melalui kemudahan cuti belajar bergaji penuh. Jadi kalau ikutkan untuk hadiah latihan persekutuan ni dia ada banyak lah, dia ada banyak perkelasan dia. Antaranya adalah CBBP ni cuti belajar bergaji penuh, yang mana kalau ikutkan untuk yang ni kemudahan dia adalah gaji penuh dan beasiswa pun penuh. Maksudnya pelajar dibenarkan cuti lah, diberi cuti. HLP-SB kalau tak silap saya ni adalah separa beasiswa, masih lagi diberi penajaan tapi berbentuk separa lah, dan kemudahan gaji pun masih lagi bergaji penuh. CBBTB ni tanpa beasiswa tapi masih lagi diberi cuti belajar. CBSG separuh gaji lah, yang ini tertakluk kepada syarat, dan CBTG ni adalah tanpa gaji, cuma dia dapat cuti bergaji penuh lah. Dia dapat sambung belajar dan tanpa gaji lah. Jadi kalau ikut kat sini dari segi kelayakan, mungkin saya rasa kelayakannya adalah sama lah, sebab saya kalau ikutkan saya extract ni daripada borang yang saya dapat saya isi sebelum ni. Ni adalah kalau ikutkan syarat wajib yang perlu dipatuhi oleh semua staff, yang mana pegawai tersebut perlu dilantikan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Dan untuk markah purata markah LMPT adalah sebanyak 85% bagi 3 tahun terakhir. Jadi kalau ikutkan sebelum ni saya cuba untuk buat permohonan pada tahun 2023, tapi disebabkan oleh saya masih lagi tak cukup, tahun 2022 first saya mula rasa nak buat application ni. Apabila saya tengok balik sebenarnya saya tak cukup markah purata ni, markah LMPT ni. Jadi saya kena tunggu tahun yang akan datang. Untuk syarat umur, kalau ikutkan rate umur yang dibagi adalah 45 tahun lah. Maksudnya dia tidak melebihi 45 tahun untuk PhD dan 50 tahun untuk sarjana. Untuk permohonan ataupun dari segi proses pembelajaran ni yang akan bagi dalam tempoh minimum 3 tahun lah dalam kumpulan pengurusan dan profesional, dan syarat lain adalah bebas daripada penyakit kronik lah, dan disahkan sihat oleh pangkat perubatan. Untuk ini memang kita kena buat medical check up. Seterusnya mungkin saya boleh share. Ini adalah dari segi pengalaman persediaan lah. Kalau ikutkan pengalaman persediaan saya ni tak adalah lama, sebab memang saya buat permohonan tu kalau ikutkan pada tahun 2024 pada bulan November. Saya ingat lagi masa time ni sebenarnya saya dah melihat sahabat saya waktu tu dia dah berjaya buat sambung peringkat sarjana pada Jun 2024 ni lah. Kalau ikutkan saya nak buat permohonan pada masa yang sama tahun 2023 sama dengan dia, tapi disebabkan oleh saya waktu tu mengalami alahan sebab
waktu tu mengandung anak yang ketiga. Jadi saya tak apalah, saya kata kat dia, pergilah dulu. So saya follow dia lah lepas pada tu. So saya banyak berhubung rapat berkenaan dengan permohonan ni dari segi cara, dari segi maklumat-maklumat lain dengan sahabat saya seorang ni lah. Nama dia kalau saya boleh sebut kat sini Nur Farhana kalau dia ada lah. Kalau ikutkan kat sini, permohonan ni saya buat pada bulan November tahun 2024 melalui sistem ISIS. Kalau untuk kami di bahagian JPPKK, memang kita ada satu sistem dipanggil sistem ISIS yang mana setiap iklan penawaran akan dimasukkan melalui sistem ni dan staff semua boleh akses ke dalam sistem ni lah. Jadi bila ada keluar iklan, saya pun buat permohonan melalui sistem ni, yang mana kalau ikutkan sistem ni ada sistem online saja. Dia memerlukan kita untuk buat sedikit pengesahan daripada pihak ketua jabatan untuk permohonan ni, dan ada beberapa documentation yang perlu kita lengkapkan lah dalam proses kita untuk buat permohonan ni. Dan seterusnya pada tahun berikutnya, tahun 2025, pada bulan 2, saya dapat email daripada pihak JPPKK untuk menghadiri satu temuduga HLP lah secara dalam talian untuk proses kelulusan permohonan HLP ni. Jadi pada waktu ni memang saya buat preparation lah untuk buat temuduga, dan memang temuduga yang saya hadiri ni alhamdulillah panel-panelnya semua panel yang saya kata baiklah, tak adalah kata panel yang provoke macam tu jadi kalau ikutkan urusan temuduga tu, dia pemudahkanlah pada bulan 2 tahun 2025. Jadi setelah menghadiri temuduga tersebut, barulah pada bulan 5 lepas raya macam tu saya dapat keputusan temuduga. Dan kalau ikutkan keputusan temuduga tu dia tulis kat situ memang tawaran bersyarat lah. Tawaran bersyarat tu bermaksud bila kita dah setuju dengan syarat-syarat tersebut, barulah kita pihak KPT akan keluarkan satu surat penawaran untuk permohonan HLP yang telah kita mohon ni. Maksudnya kita kena penuhi syarat-syarat tersebut, barulah kita boleh terus buat permohonan, terus layaklah untuk ditawarkan. Jadi antara salah satu syarat tawaran tu, penawaran bersyarat tu, syarat dia adalah menghadiri taklimat pengajian HLP 2025. Jadi pada bulan Jun 2025 saya menghadirkan diri di Putrajaya waktu tu selama 2 hari, dan dalam tempoh taklimat tu lah diberi sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan HMP, apa yang perlu kita buat dalam tempoh yang diberikan, apakah dari segi do's and don't, dari segi perjanjian, semuanya dia akan diterangkan dekat dalam taklimat tersebut lah. Yang ni dibuat pada pada bulan 6 tahun lepas. Dan September 2025, alhamdulillah, saya mulakan pengajian saya di UMTCSA lah. Jadi kalau ikutkan dari segi timeline ni, sebenarnya dipermudahkan lah sebenarnya urusan untuk buat permohonan ni sebenarnya. Jadi kalau saya boleh kongsikan kat sini, mungkin dari segi dokumentasi, sewaktu dalam proses untuk buat persediaan ataupun untuk buat permohonan sebentar tadi pada bulan 11 tu, antara perkara yang perlu kita ada adalah dari segi kertas penyelidikan lah, ataupun proposal lah. Yang mana yang ni proposal ni memang saya kita kena fikirlah untuk dapatkan satu tajuk kajian, yang mana tajuk kajian ni perlu kita dapat sokongan daripada pihak ketua jabatan. Tapi untuk kertas cadangan ini adalah secara proposal sajalah. Maksudnya mungkin pihak KPT nak tengok sama ada kita ni ready ataupun tidak dengan apa yang kita nak minta. Jadi disebabkan tu memang kita perlu sediakan orang kata apa, proposal lah. Cumanya proposal ni
pada peringkat saya sebelum ni diberikan diberikan template lah. Jadi saya follow template yang telah disediakan lah. Dan yang kedua adalah pelan pengajian universiti. Jadi pada bulan 11 waktu saya buat permohonan tu memang saya dah kontak dengan Dr. Nisa siap-siap lah berkenaan dengan macam mana dari segi struktur kos, jam kredit. Jadi terima kasih kepada Dr. Nisa ya yang bagi segala makluman yang saya perlukan lah untuk saya buat permohonan HLP pada bulan 11 hari tu. Maklumat-maklumat ni saya kumpulkan dan saya kepilkan sekali untuk di-attachkan dekat dalam sistem yang telah permohonan melalui sistem tu lah. Setelah pada itu, sewaktu pembentangan pula, memang kalau ikutkan waktu temuduga memang kita kena buat sedikit pembentangan lah. Kalau ikutkan sebelum ni, buat kata sini-sini saya, pembentangan ni kita kena buat face to face, tapi mungkin bila dah lepas satu-satu tempoh masa untuk kes saya, pihak KPT buat secara dalam talian. Jadi bila dalam talian memang kita kena prepare lah dari segi slide presentation dan semua maklumat yang saya telah kumpul daripada Dr. Nisa berkenaan dengan struktur kos dan kredit. Saya dah sediakan lah sewaktu pembentangan tu, sewaktu temuduga tu, supaya pihak panel dapat tengok apa sebenarnya plan yang telah saya buat lah untuk melayakkan diri saya untuk dapat penajaan ni. Seterusnya, dokumen selepas tawaran bersyarat diterima. Untuk dokumen-dokumen ni adalah setelah permohonan kita berjaya lah, yang mana kita telah diberikan permohonan secara bersyarat, tawaran secara bersyarat. Jadi dalam tawaran bersyarat tu, dia minta untuk kita yang pertama tadi untuk menghadiri taklimat, yang kedua adalah bersedia dengan borang pemeriksaan kesihatan, ada surat penawaran daripada pihak universiti dan ada beberapa dokumen-dokumen lain lah yang perlu disediakan. Dan kalau ikutkan untuk dokumentasi dokumen-dokumen ni, ini adalah lebih bertumpu kepada apa yang amalan saya di Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti lah, yang untuk documentation yang dari segi jabatan lain, saya rasa mungkin lebih kurang sama lah, cumanya mungkin boleh refer balik semula. Seterusnya dari segi pengalaman, kalau saya boleh kongsi kat sini, sebelum dan selepas saya duduk di MP, untuk penyediaan proposal sebelumnya, sewaktu saya buat pada bulan 11 tu, memang rasanya agak mencabar jugalah, sebab kalau ikutkan kita duduk dekat dalam situasi yang mana kita perlu berhadapan dengan kerja hakiki. Jadi komitmen untuk menyediakan proposal tu memang satu cabaran lah untuk saya, sebab sebelum ni pun saya tak pernah ada ada pengalaman untuk buat proposal. Jadi bila diminta untuk buat proposal, saya pun cubalah menjadikan yang terbaik sambil-sambil saya bertanya dengan sini saya yang dah berjaya. Dan penjadian proposal tu perlu dapat kelulusan daripada ketua jabatan jugalah. Sewaktu temuduga, kalau ikutkan pengalaman saya, seperti saya beritahu tadi, alhamdulillah saya dapat panel-panel yang membantu. Kalau tak silap saya punya temuduga tu dalam tempoh 20 minit je. Saya tak tahu lawan mana, tapi saya punya 20 minit waktu petang, pukul 2.30. Punya lama kita standby, tapi alhamdulillah lah 20 minit dia bagi lepas. Antara soalan-soalan yang saya boleh spot masa tu, macam biasalah soalan favourite, dia tanya kenapa nak sambung, kata kenapa pihak kami perlu bagi penajaan pada pihak puan untuk peringkat sarjana ni. Jadi saya jawab lah dengan jawapan-jawapan itulah. Saya pada tu ada juga ditanya berkenaan dengan proposal yang kita dah buat, apa sumbangan ataupun impak sekiranya kita menyediakan ataupun melaksanakan kajian yang kita pilih tu.
apa impak dia terhadap pihak jabatan. Jadi tu adalah antara soalan-soalan yang antara killer jugalah untuk saya menjawab sebelum ni, tapi Alhamdulillah sebab soalan tu dah bocor oleh kawan-kawan saya, Alhamdulillah saya boleh mereka dah jawapannya. Itu dari segi pengalaman saya lah. And then selepas pada saya berjaya dapat tawaran di MPSA, Alhamdulillah masa yang diberikan adalah cukup untuk saya fokus dengan pengajian. Dan walaupun kalau ikutkan untuk waktu semasa, sebelum ni saya fikir saya tak mampu sebab saya ada 4 orang anak, masih lagi kecil, masih lagi sekolah. Jadi berpeluh jugalah kalau bila time kita nak masuk kelas tu. Jadi bila nasib baiklah kelas tu dibuat secara online, bukan online lah maksudnya, kalau ikutkan untuk sistem di MPSA 60-40 kalau saya dimaklumkan sebelum ni, mana 60% adalah online, 40% adalah face to face lah. Jadi kalau kelas tu dijalankan pada waktu dijalankan secara face to face, maksud saya akan perlu travel ke MPSA lah. Dan sekiranya secara online memang saya akan buat di rumah lah. Cumanya komitmen masa kalau dari segi bersama dengan keluarga tu agak banyak disebabkan oleh, mungkin sebab saya masih lagi ada anak kecil lah yang masih lagi kata apa, masih lagi berkepit macam tu lah. Seterusnya kalau dari segi pengalaman yang akan ditempuh, yang saya rasa saya akan tempuh ni adalah dari segi risiko kerjaya lah. Ni bukan risiko kerjaya apa, dari segi penempatan. Kalau ikutkan bila kita dah diletakkan di bawah bawah pusat bahagian latihan, lepas pada ni pihak JPPKK akan membuat penempatan baru lah. Jadi ada pegawai yang dapat di tempat yang asal ataupun mungkin dipindahkan di tempat-tempat yang tertentu lah. Jadi saya mohon doa lah kalau sekiranya ada tumpuan kawan-kawan saya mohon doa kalau ikutkan saya naklah dah balik dapat tempat yang saya hajatkan. Kalau boleh tak adalah kita kena PJ macam tu lah. Okay. Seterusnya, okay. Ni mungkin saya boleh bagi sikit lah tips. Saya tahu tumpuan yang ada kat depan ni rasanya dah biasa dah dengan temuduga tapi mungkin saya boleh bagilah apa yang saya buat untuk tips menghadapi temuduga JP ni. Kalau ikutkan pada waktu tu macam saya beritahu tadi, kita ada 3 orang panel, satu daripada bahagian beasiswa KPT, satu daripada 2 daripada JPKK, satu daripada JPKK dan satu lagi adalah pihak universiti, panel daripada universiti. Dari segi persediaan fizikal, pada waktu tu memanglah kita kena buat pemakaian formal, bersedialah yakin lepas tu datang awal, walaupun kalau ikutkan kita punya sesi ni adalah dalam talian, tapi memang kita kena ready on time lah. Yang kedua adalah kuasai proposal. Jadi disebabkan kita nak present kita punya proposal tu, memang kita kena tahulah apa yang sebenarnya yang kita nak buat, apa yang kita nak dekat dalam permohonan kita. Jadi saya ingat masa saya temuduga tu memang ada satu panel tu dia tanya saya pasal problem statement. Jadi kalau ikutkan kat situ, saya nasihatkan mungkin kita boleh ready dengan kita punya proposal lah. Kaitan dengan JPPKK, ni macam tadi, at least kalau kata kita buat permohonan proposal ni, mestilah dia ada kaitan dengan apa impak yang dia akan bagi. Kalau macam untuk contoh saya, apa impak yang dia akan bagi untuk pihak jabatan saya di politeknik ataupun college community. Jadi kita kena bersedialah untuk kita bentangkan kepada panel apa sebenarnya tujuan utama kita untuk menjalankan kajian tersebut. Ni adalah seterusnya adalah bersedia dengan soalan-soalan popular lah. Yang ni soalan-soalan popular ni memang saya tanya dengan kawan saya soalan yang selalu dia keluar, macam mana cara menjawab. Jadi daripada situ at least saya dapat sedikit sebanyak input dan saya boleh bersedia lah dalam tempoh sebelum temuduga dijalankan. Dan last sekali saya percaya ni adalah sepatutnya dia tak kali awal sekali. Tu kita kena doa dulu. Lepas pada doa baru kita boleh tawarkan.
Doa supaya dia memudahkan segala urusan, doa supaya lancar percakapan, dan doa supaya panel-panel tersebut buka hati untuk bagi markah yang tinggi kan. Dan last sekali bila kita tawakal lah. Tawakal bila kita dah buat semua benda ni, dan last sekali kita kena tawakal dan kita kena terimalah seadanya. Apa yang Allah Ta'ala bagi tu dah yang terbaik. Seterusnya, Mira, ini adalah saya punya proses masa saya di Temuduga. Kalau ikutkan Temuduga, saya buat dekat dalam satu bilik file di Politeknik, jabatan saya. Jadi, apa dia tu, dari segi Temuduga online ni memang dinasihatkan untuk buat satu tempat yang bukan kata sunyi lah, maksudnya satu tempat yang tak ada gangguan lah supaya kita boleh bersedia dan tak ada gangguan dari segi dari segi technical problem lah. Okay, ni adalah surat tawaran bersyarat saya yang mana kali kan untuk yang ni bila kita buat makan, inilah yang akan dikeluar, paparan yang akan dikeluarkan melalui website tersebut, dan sama ada kita boleh klik untuk setuju terima ataupun menolak tawaran. Jadi untuk tawaran pertama, bila kita dah buat makan, dia memang akan tulis tawaran bersyarat lah. Jadi tawaran bersyarat ni masih lagi belum tawaran. Dia adalah tawaran bersyarat yang mana kita kena fulfill, ada a few step lagi sebelum dikeluarkan penawaran penuh dipanggil. Jadi bila penawaran penuh tu barulah kita layak untuk dapat cuti bergaji penuh. Dan apa dia tu, HMP tu sendirilah, hari latihan persatuan tu lah. Ini adalah live at UMPSA, saya bersama kawan-kawan saya, dan kalau ikutkan bila kita pilih mode pengajian secara coursework, kita akan masuk dalam kelas lah. Jadi bila kita masuk kelas, kita akan buat semua assignment, exam, kita akan buat presentation, group presentation. Jadi antara faktor kenapa saya pilih buat coursework selain daripada buat research adalah saya lebih prefer untuk duduk di depan, duduk di depan guru. Kata apa? Bertalaki macam tu. Jadi inilah wajah-wajah sahabat-sahabat saya. Kali bukan ni adalah yang terbaru lah untuk semester 2 bersama dengan Dr. Fazida, dengan Dr. Noaina yang lepas. Ini adalah waktu kita buat final presentation. Yang ni dengan Dr. Nawazli. Kelas ni di conduct malam lah. Malam kita pergi secara face to face. Dan then kita ada juga dengan Prof. Widi, kelas research metodologi. And then kita ada dengan Prof. Irene. Yang ni kita ambil gambar lepas pada exam untuk final exam lah dekat UPSA depan Dewan. Jadi sebelum nak habis tu, sebabkan oleh kami geng-geng geng-geng master ni jarang dapat bertemu kelas secara face to face, kami ambil peluang lah untuk bergambar dengan Prof. Irene lah time ni. Okay. And then ni baru minggu lepas, hari Khamis, hari Selasa, dengan Dr. Gas. Dr. Gas kali ikutkan saya ambil paper Operation Management. Yang menariknya untuk kelas minggu lepas, Dr. Gas ada bawa kami student-student ni pergi explore factory yang ada dekat FIM lah waktu tu. Jadi kali kan waktu ni Dr. Gas sebelum tu dia ada buat explanation, kita buat group presentation, and then dia bawa lah, Dr. Gas bawa lah satu exposure lah pada kami. Walaupun kalau ikutkan kawan-kawan ni sebenarnya latar belakang dia ada sebahagian daripada industri, tapi industri tu berbeza lah, berbeza industri. Jadi pengalaman yang baik lah untuk saya, saya kongsikan. So overall saya boleh katakan seronok lah belajar di UMPSA. Terima kasih kepada bahagian KLBS bagi peluang kepada kami untuk belajar di sini. Okay. Jadi rasanya tak ada, tu sajalah kongsian saya, Dr. Nisa. Okey, terima kasih Puan Siti. Banyak ya berkongsi berkaitan pengalaman
daripada start mohon HLP sampailah belajar di GLBS, di bawah GLBS UMPSA. Jadi pada mana sesiapa-siapa yang ingin bertanya, sama ada boleh chat di bawah ataupun boleh boleh buka mic untuk bertanya direct. Kalau saya tengok di chat ada beberapa soalan lah ya daripada partisipan hari ini. Oh, dah ada Yang soalan dah. ada soalan. Yang pertama, Assalamualaikum, daripada peserta, adakah Puan sudah ada tajuk research ataupun pensyarah pembimbing uni yang dipilih sebelum memohon HLP? Sebab pilihan Puan adalah coursework. Okey, saya menjawab dulu. Kalau ikutkan untuk soalan ni, memang syarat untuk buat permohonan HLP, pelajar perlu standby dengan tajuk proposal. Jadi kalau ikutkan waktu tu, memang saya kena cari tajuk dulu sebelum saya berjumpa dengan supervisor. Maksudnya ini adalah untuk persediaan saya berhadapan dengan panel penunggu juga, dan syarat untuk buat permohonan HLP tersebut memang kita perlu ada proposal lah. Walaupun sebenarnya lepas pada kita masuk tu kita pilih untuk ambil coursework. Memang syarat dia memang perlu ada proposal tu sebenarnya pun. Jadi masa memohon dalam sistem tu, kita dah decide whether kita nak ambil coursework ke research ataupun apa-apa pun kena buat proposal dulu. Kalau ikutkan memang ada sewaktu kita buat permohonan tu memang dia ada klausa dah, dia kata sama ada untuk sarjana atau sarjana kerja khusus ataupun sarjana research. Jadi saya pilih untuk kerja khusus, tapi pada masa yang sama saya tetap kena buat proposal tu juga. Okey, faham. Harap menjawab lah. Harap menjawab ya Puan. Soalan kedua, boleh Puan kongsikan kenapa Puan pilih untuk sambung MBA berbanding Master of Education? Okey. Sebab kalau ikutkan dari segi bidang saya adalah memang perniagaan, dan saya duduk di bahagian politeknik. Memang saya mengajar, kita panggil itu memang saya daripada Jabatan Perdagangan lah di politeknik. Jadi memang saya memilih untuk ambil MBA instead of education lah, sebab kalau ikutkan MBA ni dia punya subjek tu adalah apa yang saya akan sedikit sebanyak saya akan apply pada saya punya student. Bukan kata education tu tak di-apply, bukan, tapi saya lebih prefer pada perkara yang saya rasa boleh saya belajar lagi mendalam. At the same time saya boleh transfer knowledge tu kepada student saya kemudian di peringkat diploma lah. Ada menjawab lah soalan ni. Faham. Okey, sebab banyak juga yang bila saya kumpul maklumat ada yang nak sambung Master of Education. Jadi tak salah pun nak sambung Master of Education, cuma kena tengok expert apa yang kita nak ceburi nanti untuk master ni. Betul. Okay, soalan lain, perlu cari program dari universiti dahulu atau boleh mohon HLP dahulu? Okey, saya nasihatkan untuk kita buat permohonan HLP ni, tuan-puan perlu ada sedikit knowledge dengan apa yang tuan-puan nak mohon. Jadi untuk macam kes saya memang cari dulu universiti mana saya nak mohon, dan daripada situ baru saya boleh decide the best university lah untuk kita proceed permohonan tu kepada HLP. Kalau ikutkan masa proses temuduga tu, memang dia akan minta dari segi dia coursework dengan structure program universiti yang kita dah minta. Jadi dalam proses permohonan melalui HLP, sistem HLP tu, memang dia tak dinyatakan lagi lah universiti mana yang kita nak, tapi kena ingat lah dekat kita punya list HLP ataupun list permohonan universiti tu, kita kena follow universiti-universiti tu saja. Dia ada bagi list sebenarnya Dr. Nisa. Maksudnya tak semua universiti public dapat ni lah di bawah HLP. Swasta ada ke Puan? Saya rasa swasta yang tak ada, public ada. Public ada. Soalan lain, banyak pula soalannya. Bagus ya Aim tanya. Adakah HLP untuk KPM proses yang sama juga? Ini mungkin cikgu-cikgu.
Untuk cikgu-cikgu yang ni saya sebenarnya tak boleh nak bagi kata putus lah sebenarnya, sebab apa yang saya lalui ni adalah dari segi pandangan saya di KPT. Tapi saya ada juga kawan daripada KPM, dari segi sudut permohonan tu memang akan ada interview. Tapi untuk documentation tu saya tak pasti macam mana Puan. Hmm. Uh, Kalau Puan Humairah boleh share, untuk permohonan itu dibuka oleh KPT lah, dia akan maklumkan ataupun daripada jabatan disalurkan. Oh, ni kita ada berapa calon yang boleh memohon. Ataupun macam mana? Okey. Sewaktu permohonan tu dibuat, memang dia akan maklumkan iklan tu, dia akan masukkan ke dalam sistem ISIS. Kalau ikutkan sistem ISIS ni memang boleh diakses oleh Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti saja. Tapi yang ni kalau ikutkan dia punya iklan yang dikeluarkan ni memang kalau ikutkan memang hujung tahun. Macam bulan 10, bulan 11 tu dah boleh standby dan memang setiap tahun dia akan keluar. Dan kalau sewaktu saya menghadiri taklimat di Putrajaya sebelum ni, rupanya memang ada kata apa ya? Ada 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 bilangan dia jugalah. Ada numbers lah yang akan dipilih untuk program ni. Maksudnya tak adalah kata semua dia akan offer. Memang akan ada numbers dia lah, delimitation dia ada tu. Saya pun ada nampak jugalah pada calon-calon yang datang temu duga, tak semua yang dapat sebenarnya kan. Ada yang gagal dan saya tidak pasti sama ada yang gagal tu boleh mohon semula ke dalam masa terdekat ataupun tidak. Ada dapat info ke? Kalau Macam tu. untuk permohonan semula, memang kalau untuk di KPT untuk JPPKK, memang kalau ikutkan permohonan semula hanya boleh buat pada iklan yang akan datang lah. Maksudnya on the next year lah. Tapi daripada pemahaman saya, kalau ikutkan mungkin dia akan ada perbezaan sikit lah dari segi permohonan di peringkat sarjana secara coursework dan sarjana secara research, sebab amount dan duration pengajian untuk dua program ni dia tak sama. Contoh kalau macam untuk coursework, dia akan bagi dalam setahun setengah, 18 bulan. Tapi untuk secara research, dia akan bagi dalam tempoh 2 tahun untuk completekan master tersebut. Jadi kedua-duanya penajaan tu nilai dia berbeza sebenarnya Puan. Itulah saya boleh. Kalau ikut macam Puan inform tadi, coursework mungkin dalam setahun setengah. Sekiranya lah, kalau kita minta jawab sekiranya kalau kita terpaksa lebih daripada Extend. waktu, macam mana tu? Ada tak diceritakan sama ada kita boleh buat pelanjutan ke ataupun ada apa-apa tindakan daripada KPT? Kalau yang ni memang diceritakan sebenarnya Dr. Nisa sewaktu dalam masa kita pergi taklimat tersebut. Memang sekiranya kita menghadapi masalah dalam tempoh pengajian, kita perlu cepat-cepat refer kepada bahagian beasiswa di KPT, memaklumkan bahawa kita ada masalah-masalah sekian dan keputusan akan diambil oleh pihak KPT lah, sama ada membenarkan ataupun tidak membenarkan untuk extend tersebut. Tapi kalau ikutkan sebelum ni, sewaktu saya menghadiri tu memang ada kes tu, wujud kesnya tu, dan akan dipertimbangkanlah sebenarnya doktor sama ada untuk diberi pelanjutan ataupun tidak. Case to case basis jugalah doktor. Terima kasih Puan Humairah. Kita ada lagi soalan. Okay. Untuk Musti swasta ada juga Puan. Untuk Musti dia ada lain sikit. Mungkin dia boleh sambung di swasta. Sebab mungkin program-program yang di bawah Musti, untuk staf Musti ni, dia lebih kepada yang berada di swasta. Apa kriteria yang perlu ada dalam proposal HLP? Untuk kriteria proposal ni,
Kalau ikutkan yang ni memang saya ambil daripada memang saya cari daripada Google lah, macam mana dia berbentuk proposal. Tapi yang penting memang dia kena ada 3 chapter yang pertama lah. 3 chapter yang pertama yang mana lebih kepada abstract, kena ada introduction, kita kena ada problem statement, kita kena ada ada apa lagi tak? Problem statement, kita kena ada sedikit literature review, tapi tak termasuk dengan questionnaire, yang tu tak termasuk lah. Cumanya metodologi tu kita kena ada. Jadi rasanya kalau yang untuk yang ni, Puan mungkin boleh refer kepada chapter 1 sampai chapter 3 untuk proposal. Contohnya dari segi kalau ikutkan ketebalan tu dia tak adalah terlampau tebal sebenarnya Puan. Maksudnya tak adalah macam betul-betul kita nak submit untuk untuk dia memang kita at least kita ada idea. Saya buat tu rasanya tak adalah sampai 15 pages, tak sampai pun sebenarnya. Tapi memang adalah dia punya content untuk proposal dari segi format dia tu adalah sebenarnya doktor. Harap menjawablah puan yang bertanya. Saya share sedikit berkaitan dengan projek. Proposal ni sebenarnya kalau dalam coursework kita akan masukkan dalam projek. Setiap program MBA ke MPM, Master of Education yang coursework, at the end of the semester kita akan ambil projek, satu kursus projek yang wajib di bawah MQA. Tetapi ada universiti yang projek dia berbentuk lain. Projek dia berbentuk CSR. Projek CSR. Dan dia ada macam kena buat projek CSR lah. Tetapi seperti mana yang saya tahu, untuk melengkapkan HLP ni, memang kena ada MBA projek tu berbentuk research based project. Kalau selain daripada research based, dia tak boleh sebenarnya. Ada universiti yang offer bukan research project. Macam UMP, kami bagi pilihan kepada student sama ada MBA dan MPM kami sama ada dia nak ambil research based ataupun product based. Jadi kepada pelajar-pelajar HLP memang kita akan bagi tahu ambil yang research based. Sebab itu yang requirement oleh HLP. Pada pelajar lain, dia boleh explore kepada product based lah kalau dia nak buat produk, kalau dia involve dengan business. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok dulu. Universiti tu dia punya program structure tu, projek dia berbentuk apa. Kalau bukan research based tu kita kena cari universiti lain lah. Sebab memang requirement HLP begitu. Okay. Komen lain, Puan nak tanya masa IB interview tanya berkenaan background kerja ataupun paper yang kita submit untuk mohon HLP. Saya rasa dah menjawab tadi kan Puan, Umairah? Betul. Saya rasa ada dua-dua. Background kerja pun ada je. Ya, betul. Memang kita perlu explain apa yang kita buat. And then pada masa yang sama juga memang dia akan tanya berkenaan dengan paper yang kita submit tu lah. Memang dia akan tanya sedikit sebanyak kenapa buat tajuk ni, apa yang menyebabkan kita nak buat tajuk ni dan kenapa kita kena sambung masa. Maksudnya dia akan tanyalah soalan-soalan yang macam tu Puan. Dan Puan Umairah pun buat research tu based on berkaitan dengan college Puan kan? Ya betul. Memang waktu tu saya buat tajuk tu memang untuk ada kaitan dengan student jugalah, student politeknik, mengkaji kalau tak silap saya dari segi tak pasti sebab tajuk tu saya dah tukar bila sampai UMP. Saya dah jumpa supervisor, saya dapat advice pada dia, okey tak apa kita tukar. Saya tukar. Jadi tapi waktu tersebut memang tajuk yang saya ambil tu memang fokusnya adalah untuk keterlibatan pelajar di politeknik. Maksudnya kat situ saya dah boleh standby lah. Kalau kata ditanya kenapa kita ambil tajuk ni, at least kita ada jawapan nak bagi tahu. Sebenarnya sumbangan kita adalah ke arah-arah ni untuk jabatan kita macam tu. Sekiranya ada pertukaran tu, tajuk tu perlu maklumkan pada pihak KPP ke? Itu tak perlu pun. Kalau ikutkan sebenarnya doktor, dia permohonan apa yang saya faham lah sebenarnya proposal yang diminta oleh KPT ni adalah untuk dia tengok sama ada kita familiar ke ataupun tidak.
sistem pembelajaran di universiti. Jadi at least kita kena ada idea macam mana cara nak cari maklumat, macam mana cara kita nak buat, nak merangka satu proposal dari segi penukaran tajuk. Kemudian tu memang kita tak perlu liaise lah dengan pihak KPT selepas pada tu. Soalan seterusnya, Puan dapat full beasiswa kan? Kena habiskan pengajian dalam masa yang ditetapkan? Ya, betul. Kalau ikutkan kat sini memang bila kita dapat full beasiswa, memang kita kena habiskan dalam tempoh yang ditetapkan lah. Tapi kalau sekiranya berlaku contoh macam ada masalah di pertengahan pengajian tu, memang kita kena cepat-cepat report kepada pihak beasiswa KPT memaklumkan kita ada masalah-masalah ni, dan mungkin kita boleh buat minta penangguhan pembelajaran, tapi masih lagi tertakluk pada pihak keputusan masih lagi tertakluk pada pihak KPT lah. Dan sekiranya bila kita dah dapat beasiswa ni, memang kita perlu comply dengan beberapa ada syarat-syarat ni jugalah. Contoh kalau ikutkan untuk keputusan semester, mestilah tidak boleh kurang daripada 3.0 dari segi pointer ni lah. Mungkin dari segi situ kalau sekiranya kita melanggar, mungkin pihak KPT boleh ambil balik lah penawaran ni, dan kita perlu buat pembayaran penalti. Jadi dinasihatkan memang pada waktu menghadiri taklimat tersebut, memang kami dinasihatkan untuk completekan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh doktor. Terima kasih. Satu lagi, yang ni rasa macam Puan dah menjawab juga. Masa interview hari tu ada tak killer question yang buat rasa goyang? Macam mana nak rangka jawapan? Rangka jawapan. Kita Google je lah, Adik. Tak adalah. Saja tuan-puan, kalau macam soalan killer ni, dia berbalik kepada kita kena knowledge pada apa yang kita nak sampaikan. Kalau kata kita memang dah confirm, dah master dengan expert apa yang kita tengah kaji tu, insyaAllah kita boleh jawab. Tapi tak adalah kata dia dia tanya soalan yang orang kata apa, out of the box lah. Contohnya macam-macam lah. Kalau kita hadiri tiba-duga, kadang-kadang dia tak menjurus kepada tak relate pun. Tapi so far yang saya datang, yang saya hadapi itu memang dia relate lah. Dia relate. Ada satu soalan je yang rasa saya ada satu panel tu tanya, Puan Umairah, sebenarnya apa cita-cita Puan sebenarnya? Tiba-tiba dia tanya pasal cita-cita kan. Jadi masa tu goyang sikit lah, sebab benda tu kita tak merancang kan, tak fikir pula soalan cita-cita sebenarnya sebelum ni. Tapi mungkin tu adalah kaedah panel nak tengok sama ada kita ni boleh defend ataupun tidak diri kita. Jadi waktu tu lah biasalah waktu tu lah sampai ilham. Jadi waktu tu bila ditanya apa cita-cita saya, memang cita-cita saya untuk belajar peringkat lagi tinggi lah. Maksudnya ada kawan saya cakap, kata dari pensyarah ni dah berjaya, rupanya tak berjaya lagi. Ada lagi yang perlu kita kejar kejayaan tu. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak lama pun, tak lama lah masa tu temuduga tu, sebab pada saya memang bila temuduga secara online dia ada beberapa breakout room, dan satu room tu akan ada 2-3 ataupun memang ada ramai jugalah kontestan ataupun kita punya student yang nak diinterview. Jadi dalam tu saya rasa mungkin dalam 20 minit saja. Tapi ada saya punya kawan baru interview bulan 1 bulan lepas. Dia kata dia punya interview session dia tu agak lama lah juga. Dalam sejam macam tu. Saya pun tanyalah apa benda soalan dia tanya. So dia kata, entahlah kak, saya pun blur-blur je. Saya jawab je. Nampaknya mungkin dia nak test je lah macam tu. Dia tengok panel lah. Panel. Ya, betul. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Banyak juga ya. Aktif dalam chat. Dr. Uzaimi ataupun yang lain ada apa-apa persoalan ke, penambahan ke yang nak dibuat? Saya rasa dah banyak dah ilmu ataupun info baru yang kita dapat. Bukan saja peserta di sini, kami yang mengajar sebagai lecturer di UMP pun
dapat juga ilmu tu, sebab sebelum ni kita tak adalah direct kepada pegawai HLP ke. Kita ada beberapa student di bawah HLP yang sambung di UMP, di bawah research, PhD, itu ada. Tetapi di bawah program coursework ini, saya rasa ini adalah kali pertama kot sepanjang saya mengajar di UMP. Jadi kita nak memanfaatkanlah apa-apa pengalaman yang Puan ada untuk kita kongsikan pada semua. Walaupun mungkin ada yang sambung di UMP ataupun tidak sambung di UMP, tak mengapa. Jadi apa tu, knowledge tu ataupun info tu sampai pada semua. Okey. Setakat ni tak ada apa-apa soalan daripada peserta-peserta. Sekiranya ada, boleh je tanya ataupun terus isi Google Form itu. Tinggalkan info tuan-tuan dan puan-puan untuk tanya sama ada berkaitan dengan HLP ke ataupun program ke. Kita cuba assist selagi mana yang kita tahulah. Puan Umairah ada berhubung direct dekat dengan pegawai HLP ke di KPT? Ataupun Kalau ikutkan berhubung direct tu memang kita tak ada sebenarnya doktor. Memang kalau so far kalau kata lepas pada permohonan tu berjaya, memang akan ada satu pegawai yang akan handle untuk buat talimat, dan lepas pada tu memang kita akan dia akan lepaskan kita dengan di bahagian lain. Maksudnya sekarang ni saya duduk di bahagian sumber manusia. Jadi selama tempoh pengajian saya ni selalunya memang sama ada saya call dia HQ ataupun saya drop email je lah. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lagi lah. Terima kasih banyak ni Puan Umairah sebab sudi Ya. meluangkan masa. Dan saya nak kisah. Untuk sesi yang pertama perkongsian tu itu saja. Kita akan move to sesi yang kedua, sedikit perkongsian program berkaitan MBA dan MPM daripada pihak kami UMP di bawah GBS. Kalau boleh izinkan saya untuk share sedikit, saya start dulu dengan program MBA, kemudian saya akan pass kepada Dr. Huzaimi untuk share sedikit sebanyak berkaitan program MPM. So di bawah Graduate Engineering and Technological Business School, nama pendeknya GATBS, kita ada dua program coursework. Kita juga ada Master Research dan kita juga ada PhD. Kalau MBA-nya di bawah saya lah, di bawah saya sebagai penyelaras akademik, dan Dr. Nuraina adalah kami punya ketua jabatan GATBS. Dr. Nuraina dia akan oversee program MBA, program MPM dan juga research di bawah GATBS. Jadi tuan-tuan boleh snap ke ambil kontak kami dulu kalau ada nak tahu lebih berkaitan program MBA ke MPM. Okey. Saya terangkan, saya ambil masa sedikit dalam 2 minit, 3 minit macam tu lah untuk kita explain program MBA di UMP. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak memohon HLP, pastikan program itu adalah full accredited by MQA. Okay, MQA accredited barulah kita boleh mohon. Dan untuk program MBA kita dah 10 tahun dah berada di dalam universiti, dan bukan saja MQA, kita dapat akreditasi daripada badan luar, daripada Jepun, iaitu Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow, ABES 21. Di mana yang tuan-tuan tahu, Jepun ni dia punya education dia tu memang sangat mantap lah dari segi kualitinya itu ada memang very particular. Jadi kita bukan saja kena follow kualiti daripada MQA, kita kena follow juga daripada ABES 21. Daripada start 2017 kami dah dapat accreditation daripada ABES, dan start daripada 2024 program MBA ni diletakkan di bawah GATBS Business School yang baru kami, juga dipanggil sebagai TVET Business School. Compared to other business school, selalunya graduate business school, tetapi disebabkan UMP ini adalah combination, kita bukan saja ada business, kita juga ada technical base. So kita tak boleh sama dengan business school yang lain. Jadi namanya tu pun dah ada engineering and technology, dan kita mengcombinkan subjek business dan juga teknologi di dalam struktur program MBA kami lah.
Dan program intake every September and February, sekiranya Puan nak memohon HLP untuk bulan 11, 12 akhir tahun ni, boleh, mungkin bila dah keluar keputusannya, mungkin sempat masuk bulan Mac. Bulan Mac dah ada Februari tu dah boleh mohon, Mac tu dah boleh start masuk kelas. Tetapi tengoklah proses tu berapa lama ya. Dan kita, kalau pada masa sekarang kita ada di Gambang dan kita ada cawangan offshore di Kuala Lumpur. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan duduk di kawasan Lembah Kelang, Negeri Sembilan, di sekitar Melaka, boleh kami adakan kelas di offshore campus kami di KL. Gambang tu memang kita punya main, tapi di KL pun ada juga. Setakat ni student kami belum lagi pergi ke KL. Siapa yang di Gambang, kita based on Gambang lah. Tapi ada juga student kami yang berada di KL, yang kita akan buat kelas di KL dan hybrid lah. Student di Gambang boleh attend secara hybrid. Kelas seperti yang Puan Umairah bagi tahu tadi, kelas weekday malam, kita tak ganggu weekend selalunya. Tetapi kalau mendapat persetujuan semua, rasa macam doktor buat kelas lah sekali arung Sabtu, kan? So kelas fizikal semua kita pindahkan hari Sabtu. Itu bergantung pada persetujuan lecturer dan student. If not, kita punya jadual memang waktu malam, 8 hingga 11. Kalau boleh kita tak nak kacau waktu cuti. Habis je waktu kerja, bolehlah 8 malam tu kita start kelas. Dan kita mengamalkan blended learning. Di mana even though tuan-tuan dan puan-puan dapat full cuti belajar kan, kelas kami adalah 60% online, 40% fizikal. Tidaklah perlu setiap malam datang ke Gambang ataupun datang ke Kuala Lumpur punya campus. Hanya certain kelas saja kita lecturer akan bagi tahu bila nak buat fizikal dan student akan datang. Daripada 14 minggu tu certain je yang fizikal. Jadi memudahkanlah student untuk belajar secara online. Sekarang ni semua mungkin kekangan nak bergerak kan. Jadi kita fully utilize lah kelas online dan kelas fizikal. Dan apel A dan apel C, apel A ni sebenarnya terpakai kepada orang yang bekerja di industri. Pekerja kerajaan pun boleh mohon. Cuma apel A ni maksudnya, contohnya tuan-tuan ada diploma, nak lompat terus kepada master. Tetapi untuk HLP ni saya rasa dia akan guna laluan konvensional. Dia tak ada apel A. Untuk sesiapa yang kerja industri ataupun kerajaan yang nak lompat daripada diploma ke master berdasarkan pengalaman bekerja masing-masing, boleh gunakan, boleh melalui apel A. Untuk HLP saya rasa dia minta lah degree salinan transkrip ataupun sijil degree, sijil diploma dan lain-lain. Tapi apel C ni boleh terpakai. Apel C boleh terpakai kepada pekerja swasta dan pekerja awam jugalah, kerajaan juga. Di mana apel C ni, contohnya di program MBA kita ada 15 subjek. So dalam 3 atau 4 subjek tuan-tuan dan puan-puan boleh kecualikan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman kerja. Contoh nak kredit transfer atau pengecualian kredit untuk subjek operation. Sebab puan dan tuan-tuan ada pengalaman operation di department masing-masing. Boleh melalui apel C. Adalah documentation yang akan diminta oleh pihak universiti, sama ada boleh kecualikan tak subjek itu. Dia dah, insyaAllah Oktober ni kita boleh laksanakan apel C ni lah. Sekarang ni kami berada dalam pilot test. Kita cuba dulu satu student dan start sem depan, student baru ke, student lama ke, dah boleh kecualikan kredit melalui pengalaman, berdasarkan pengalaman. Jadi daripada 15 subjek tu mungkin boleh kurangkan jadi 2 atau 3 subjek. Bergantung dengan dokumentasi yang tuan-tuan dan puan-puan ada lah. Kalau cukup, dan mungkin UMP boleh excludekan subjek tu. Ini adalah course fee RM19,950 sekiranya habis dalam 3 semester. Start semester depan insyaAllah juga kalau kami dalam proses revamp,
semakan kurikulum. Kalau settle start Oktober ni, kita akan launch Oktober lah. Pengajian boleh selesai dalam setahun je. Setahun. Tiada final exam. Tiada final exam, cuma final assessment melalui project assignment dan sebagainya. Dan ada sekarang ni semester panjang, sekiranya nak habis tahun, kita akan ada semester pendek lah. Dia akan lebih pack siapa yang nak habiskan 1 tahun, tetapi boleh settlekan dengan cepat lah. Dengan cepat, dan kebaikannya saya rasa tiada final exam lah, cuma final assessment. So ini adalah anggaran yuran sekiranya habis dalam 3 semester. Basic requirement untuk kemasukan. Kalau Puan Humairah share, pemegang HLP kena maintain 3.0 throughout the study. Sebelum masuk pun, tuan-tuan puan-puan kena pastikan yang CGPA tuan-tuan dan puan-puan masa degree memenuhi requirement. Sekiranya 2.5 ke atas, boleh masuk macam tu je. Boleh mohon terus. Kalau CGPA masa degree puan antara 2 hingga 2.5, boleh mohon, tetapi kena ada sedikit interview lah. Kita nak tahulah kenapa nak sambung belajar. Just a simple interview. Tapi insyaAllah lepas saja. Sebab kita tahu pemohon-pemohon ni dia eager nak sambung belajar. Cuma kalau bawah 2, itu kalau ikut requirement, sekiranya pemohon degree dapat bawah 2, mungkin kena mohon rayuan daripada pihak MQA untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan sambung belajar. Sebab ikut MQA bawah 2 memang kita tak lepaskan. Tapi kalau dapat persetujuan MQA bagi, dan kita boleh kita boleh lepaskanlah untuk sambung MBA di UMP. Dan di mana-mana universiti saya rasa semua samalah basic admission requirement ini. Ini kita ceritakan program yang kita buat sepanjang aktiviti. Memang kita berhubung rapat dengan industri. Setiap kelas tu kita akan invite industrial speaker untuk bagi perkongsian industri daripada mereka lah. Global classroom daripada luar, universiti luar, kita panggil lecturer ataupun pemain industri daripada luar negara. Bersama dengan student luar negara, kita buat global classroom dengan student MBA. Ini MBA Business Forum, holding ceremony, dan kita bagi award juga untuk pelajar MBA dan MPM yang perform. Ada MBA CEO Award, Outstanding Award, Excellent Award. Jadi memang banyak jugalah appreciation event yang kita buat untuk student-student MBA dan MPM. Ini semasa mereka buat MBA, MPM project poster. Inilah projek yang kata Puan Humairah buat proposal tu. Dia ada proposal dan dia ada presentation. Dan kadang-kadang kita akan buat secara poster. Bila ada poster day ni pun kita akan bagi award pada student yang perform lah dalam presentation atau proposal yang terbaik mereka. Dan dalam masa yang sama, sekiranya Puan dapat HLP dan dapat cuti belajar penuh, once a while kita akan buat outbound mobility program. Kita bawa student-student MBA, student-student MPM ke luar untuk mereka tengok universiti luar macam mana cara pembelajaran. Untuk sebelum ni kita bawa ke Indonesia, mungkin akan datang universiti-universiti lain di luar sanalah, masih dalam perancangan kami. Okay. Dan kita invite untuk student MBA program join CSR activity yang di bawah KPS. Untuk MBA program itu saja perkongsian saya. Sekiranya ada persoalan boleh tanya melalui chat atau boleh open the mic untuk tanya. Kalau tiada, saya akan pass teruslah kepada Dr. Zaimi. Ya, Dr. Zaimi ada? Ada, Dr. Nisa, saya ada. Saya pass terus kepada Dr. Zaimi untuk terangkan sedikit program Master of Project Management. Okey? Dr. Zaimi, silakan. Baik, sebentar ya.
Right. Boleh nampak ke slide saya? Mungkin saya tak ambil masa yang panjang lah, because basically Boleh. mungkin ada beberapa information yang saya boleh skip, because ada maklumat yang hampir lebih kurang sama dengan MBA. Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sedikit ringkasan berkenaan perkongsian berkenaan Master of Project Management. Okey, ini adalah Master of Project Management. Okey, di bawah Graduate Engineering and Technological Business School. Okey, jika tuan-puan untuk makluman, sama juga seperti MBA, Head of Department adalah Dr. Noraina Mazrin Sapuan. Okey, dan saya adalah Academic Coordinator bagi program Sarjana Pengurusan Projek. Alright, okay. Mungkin sedikit ringkasan overview ataupun sedikit input lah apa yang penting sebelum yang perlu diketahui sekiranya tuan-puan berminat untuk sambung program Sarjana Pengurusan Projek. Jadi antara input penting yang perlu diketahui, okay, jika tuan-puan berminat adalah dari sudut kelayakan, okay, sama seperti dengan MBA. Okay, syarat kelayakan dan struktur program kerjaya, prospek kerjaya, komitmen masa dan juga nilai tambah program lah. Okay, secara ringkas kelayakan kemasukan tu biasanya calon perlu mempunyai ijazah sarjana muda yang diiktiraf. Okay, seperti yang Dr. Nisa jelaskan sebelum ni, sekitar 2.5 CGPA atau setara, dan juga bagi calon yang punya CGPA lebih rendah, pihak fakulti akan pertimbang pengalaman kerja yang relevan, serta seperti tadi laluan seperti APEL. APEL ni mungkin ramai yang mungkin ada yang tahu ataupun mungkin secara umum je. Jika tuan-puan ingin tahu lebih lanjut lagi, jangan segan silu untuk mesej ataupun kontak kami, seperti yang di chat box yang saya sertakan. Jadi siapa yang sesuai mohon ni sebenarnya untuk program Master of Project Management ni? Program Master ataupun Sarjana Pengurusan Projek ni sesuai untuk yang graduan baru ataupun yang mempunyai pengalaman bekerja. Jadi rata-rata kalau saya boleh berkongsi sedikit info pelajar kami yang sedia ada ni, mereka terdiri daripada eksekutif, jurutera, pegawai kerajaan, pegawai tentera pun ada, pengurus projek, site supervisor, penyelia tapak lah, pegawai operasi yang bekerja di offshore, oil and gas pun ramai, bahagian perkapalan, jadi dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak itu antara yang penting lah. Jadi mod pengajian juga sama seperti MBA, alright. Mod pengajuan secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Jadi tempohnya kelas secara lazimnya pada waktu malam antara pukul 8 hingga 11. Okey. Dan hanya pada hari weekdays, pada hari antara Isnin hingga Jumaat. Okey. Okey. Alright, okey. Ini sedikit infografik saya sediakan. Okey, jadi MPM, Sarjana Pengurusan Projek ni telah ditubuhkan ataupun bermula establish pada 2021. Okey, 2021 adalah first cohort. Okey, jadi Sarjana Pengurusan Projek ni merupakan full accreditation bermula daripada 27 Mei 2022. Okey, ialah seperti yang saya cerita tadi, antara tujuan utama our focus ataupun aim is actually to add value to the project professionals. Jadi mereka yang sebenarnya tidak hanya tertumpu kepada yang di dalam bidang construction sahaja. Jadi untuk nilai tambah profesional ni, MPM adalah amat bersesuaian untuk mereka yang ingin mengambil pensijilan seperti Project Management Institute, PMP, CAPM ataupun standard antarabangsa yang lain. Okey. Alright. Okey. Dan juga selain daripada itu, untuk mereka yang sarjana pengurusan projek ni,
Okey, seperti yang saya maklumkan, mereka yang terdiri daripada yang bekerja di bidang pembinaan, pembuatan, logistik, oil and gas dan sebagainya. Okey. Dan tidak lupa juga pegawai pentadbiran, jurutera, ada yang daripada human resource pun ada. Jadi yang uniknya untuk menyambung pengajian MPM di UMPSA ataupun di Graduate Engineering Technological Business School, UMPSA ini, adalah dari segi kekuatan identiti Universiti Teknikal itu sendiri. Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ni, mungkin ada yang tahu ataupun yang mungkin tak tahu, terkenal dengan ekosistem kejuruteraan, teknologi dan juga industri. Jadi ini yang memberi kelebihan besar kepada pelajar, kepada pelajar pengurusan projek dalam konteks sebenar industri. Jadi bukan sekadar teori pengurusan umum. Selain itu, pendekatan pembelajaran tu orang kata apa, lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel dan lebih mesra kepada golongan bekerja tu. Because secara umumnya, lazimnya di jadual tu disusun pada waktu malam dan fleksibel. Jangan risau jika tuan-puan ada katanya standby di on-site dan sebagainya. Jadi mereka ingin belajar sambil bekerja, mostly secara part-time lah maksudnya. Dan ini membolehkan pelajar untuk terus belajar dan juga bekerja sambil meningkatkan kelayakan lah. Jadi antara keunikan lain adalah dari segi kandungan program lah. Kandungan program yang praktikal dan relevan dengan keperluan semasa. Seperti pengurusan cost management, risk management, contract, digital project tools, quality management, governance, stakeholder management dan sebagainya. Jadi elemen ni sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan moden dan kami sebenarnya project management ni, sarjana pengurusan projek ni, we are actually guided by Project Management Body of Knowledge, PMBOK. PMBOK ni is actually a professional body yang memantau ataupun yang sentiasa update dari masa ke semasa. Apakah knowledge yang terkini, dan insyaAllah in the future kita looking forward lah untuk akreditasi PMI, Global Accreditation Center. Jadi ramai antara pelajar kami yang mereka yang ingin mohon certification, professional certification, yang inginkan kenaikan pangkat, berpindah ke jawatan pengurusan, specifically ataupun especially yang mereka daripada diploma, yang mohon melalui apel dia terus ke master. Jadi ini amat bersesuaian lah. Mereka daripada berpindah ke jawatan pengurusan, di samping meningkatkan kenaikan gaji lah ataupun membina credibility sebagai seorang pengurus projek tu. Jadi MPM di UMPSA ini adalah pilihan yang strategik. Jadi secara ringkasnya, jika seseorang bekerja dalam organisasi yang mengendalikan tugasan, pembangunan, perubahan, operasi atau projek, mereka sebenarnya prospek ideal untuk MPM di UMPSA ini. Yang uniknya, sarjana pengurusan projek di bawah UMPSA ataupun GETBS, Graduate Engineering Technological Business School ni adalah gabungan teknikal, industri, fokus pada flexibility, akademik, praktikal dalam satu program. Itu secara ringkasnya. Jadi untuk pengetahuan semua juga, kita juga program MPM dan juga MBA, kami telah memulakan tawaran juga di kampus Kuala Lumpur. Kampus Kuala Lumpur ni kalau tuan-puan tahu di Meritus University di Jalan Chan Shaolin. Jadi jika nak tahu lebih detail lagi, insyaAllah boleh jangan segan, jangan silu, jangan malu untuk tinggalkan mesej atau pertanyaan lanjut dan pesanan kepada information yang saya sertakan di chat box. Jadi itu saja secara ringkas daripada saya, Dr. Nisa, berkenaan projek Master of Project Management. Terima kasih. Terima kasih Dr. Huzaimi. Ada apa-apa persoalan ke berkaitan MBA ke MPM ke setakat ni? Kita tengok masih tak ada. Kalau tak ada, mungkin sekarang tiada soalan, tapi kalau perlu info lanjut berkaitan HLP ke program ke, boleh masukkan info anda tuan-tuan dan puan-puan di dalam form kami tu.
Jadi untuk perkongsian HLP dan program, saya rasa setakat ini saja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Humaira sebagai penceramah kita kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Even though Puan kata masih tak habis lagi, tapi beliau dah melalui dah proses-proses tu. Cuma tunggu nak grad je, nak habiskan belajar je. Itu je. Jadi saya doakan supaya urusan Puan dipermudahkan dan kepada yang lain, peserta-peserta yang lain, sekiranya berminat untuk mohon, boleh start kumpul lah dokumen-dokumen daripada awal, baca-baca dokumen yang perlu disediakan kan daripada pihak jabatan atau kementerian masing-masing. Jadi, terima kasih kepada semua kerana attend sesi ini. InsyaAllah sekiranya ada masa, kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nisa. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima kasih.